dengan daun dia. Buah kecil ni dah. Baru nampak. Buah dia kecil je, gantung macam tu aja. Dekat celah-celah rumput. Tapi cantik. Ini dia, dipanggil peria hutan. Hari ni sambil-sambil hiking, lalu kat Pengetah ni, kita jumpa banyak pokok peria hutan yang kalau kita tahu khasiat dia, rasanya pokok dia tak akan sempat jadi macam ni. Baik, sebagaimana biasa, peria hutan dia khasiat dia cukup banyak. Yang pertama sekali, dia kaya dengan antioksidan. Antioksidan untuk mencegah penyakit-penyakit lah, terutama kanser dan sebagainya. Dia dapat menurunkan tekanan darah, turunkan kolesterol, diabetes. Memang banyak faedah dia. Dan yang paling best sekali, kalau kita amal, dia dapat jadi awet muda. Cara penyediaan, macam mana nak makan buah peria ni, kita boleh buat jus. Ambil buah yang dekat-dekat nak masak, buat jus, blend. Kalau rasa pahit sangat, campurlah dengan madu. Ataupun kita boleh buat masak dia, rebus, jadikan dia teh. Dan untuk yang tak tahan pahit, dia boleh jadikan kapsul, boleh makan kapsul macam tu. Cuma untuk perempuan mengandung, tak digalakkan makan buah peria ni, dan juga kanak-kanak yang berusia 5 tahun ke bawah. Yang lain boleh makan, tapi apa-apa pun herba jangan berlebihan. Sebab kalau berlebihan, dos tinggi, mungkin dia akan bawa efek yang lain. Jadi amal-amalkanlah pokok buah peria hutan. Kecil je. Ini buah yang belum masak, dan ini buah yang dah masak. Biji dia merah. Yang ni besar. Buah pun masih lagi cantik tu. Dia balik buat jus. Dia kalau belah bawah-bawah macam ni, besar buah dia. Aduh. Tapi nak cari buah yang hijau tu payah jumpa sebab dia tu selindung dengan daun dia. Buah kecil ni dah. Baru nampak. Sebab hijau daun pun lebih kurang aja. Payah nak jumpa. Semua pokok peria hutan ni. Dia punya daun macam peria yang kita tanam biasa juga. Cuma saiz dia lebih kecil. Cuma saiz dia kecil, dan juga dia punya buah macam ada biji ada duri-duri sikit. Macam ada duri-duri sikit. Banyak kat sini peria hutan. Rajin tak rajin dia nak kutip. Ni dah sebiji. Dia dah masak dah. Ni sebiji lagi. Dapat 2 gelas jus pun okey dah. Kecil-kecil kan. Inilah peria hutan. Tu. Aduh. Penuh dekat pokok getah ni. Apa kebun getah ni? Jumpa buah yang baru keluar, baru lepas bunga. Cekonek kecil je. Tu dia.